Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Idris. Bagi anda yang baru pertama kali menonton rancangan ini, jangan terkejut, usah gundah gulana kerana ini adalah rancangan baru di TV Al-Hijrah namanya Politik Ummah. Tujuan kita agar mengajak para penonton seluruh rakyat Malaysia kembali ke jalan kesederhanaan dalam berpolitik. Kita nak menjauhi daripada politik gulu, politik yang melampau. Dan dalam episod yang lalu kita telah establish bahawa politik ini dia berlega di sekitar perbahasan furu'iyah ataupun soal fiqh, bukan soal akidah. Sekiranya kita terjebak dalam soal akidah dalam politik, maka akan berlakulah pertumpahan darah, perbalahan dan perpecahan. Dan yang paling penting adalah maslahah. Dan hari ini insya-Allah kita akan pergi lebih mendalam soal maslahah bersama dengan penulis buku ini iaitu Dialog Politik Islam Al-Fadil Ustaz Marwan Bukhari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Episod pertama menyebabkan saya banyak menerima komen-komen bahawa perlu lagi diperbincangkan dengan lebih mendalam. So hari ini kita bagi lagi deep Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita bersama-sama. InsyaAllah. Okey Ustaz. Dalam episod yang lepas, dalam politik ummah, saya masih ingat lagi Ustaz menyebut bahawa politik Islam keutamanya adalah soal maslahah. Dan Ustaz ada sebut juga politik Islam dia bukan soal iman dan kufur, tapi dia soal betul atau salah, kan? Betul. Dia soal ijtihadi. Yeah. Dan kita juga bincang tentang pemilihan khalifah lepas Nabi Muhammad SAW. Ada pendekatan berbeza-beza. Dia tak fix. Yes. Maknanya ada ruang ijtihadi. Daripada situlah kita timbul persoalan maslahah. So, apa maksud politik Islam yang berlandaskan maslahah? Baik. Kalau kita lihat secara asasnya, agama kita ini diturunkan untuk kemaslahatan umat. Okay. Untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah SWT. Menjangkaui agama dan kaum. Untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau wahai Rasulullah melainkan jadi rahmat. Antara maksud rahmat ialah menjadi kemaslahatan buat seluruh manusia, seluruh alam. Maksudnya kita nak yang bangsa beragama Hindu pun rasa keadilan Islam, dan Kristian pun rasa keadilan Islam, semua rasa. Betul. Perkara ini sejak zaman Nabi SAW. Jadi bila mana kita limitkan ataupun masuk skop kita ke arah yang pentadbiran, siasah, kenegaraan. Jadi ke asas dalam pentadbiran juga begitu diletakkan. Secara asasnya sikap Nabi SAW dan juga para sahabat ialah bertindak dalam soal politik ini berdasarkan kemaslahatan. Sehingga kan para ulama buat satu kaedah tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Tindak tanduk polisi layanan seorang pemerintah kepada rakyat mereka adalah berdasarkan kemaslahatan. Maknanya perkara itu ada baik ke tidak? Buat perkara baik, bermanfaat dan juga menguntungkan masyarakat. Kalau dalam keadaan antara masyarakat banyak dengan masyarakat sikit, utamakan yang banyak. Mudarat yang sikit dengan manfaat yang banyak, utamakan manfaat yang banyak. Ya. Jadi saya asasnya begitu. Sampai kan Imam Syafi'i sebut bila mana Imam As-Suyuti ulas tentang kaedah tadi. Kaedah tadi beliau sebut dalam kitab Qawaid Fiqih beliau berjudul Al-Ashbah wan Nazair. Beliau ulas bahawa Imam Syafi'i kata pemerintah dengan rakyat ni macam penjaga anak yatim dengan anak yatim. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Dan juga kenyataan Imam Syafi'i ini ada asasnya daripada kenyataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, aku guna harta rakyat ini seperti penjaga anak yatim guna harta anak yatim. Dalam Islam, penjaga anak yatim tak boleh sewenang-wenangnya guna harta anak yatim. Haram, dosa besar. La taqrabu. Jangan mendekati pun. Jangan mendekati. Dalam Quran, bila kata jangan mendekati, ni lagi kuat daripada jangan buat. Jangan buat, kuat. Jangan larangan dah. Tapi jangan mendekati lagi dahsyat larangan. Usahkan nak buat, dekati pun tak boleh kan? Illa billatihi ahsan. Melainkan dengan cara terbaik. Jadi rakyat juga, pemerintah yang bermaslahat, contoh dalam urus takbir, kewangan pun semua, jangan urus, jangan takbir, melainkan dengan cara yang memberi manfaat terbaik kepada rakyat. Itu antara maksudnya. Itu prinsip maslahah. Itu prinsip kemaslahatan. Tak boleh saja kita tak ada masalah. Amin ada duit sendiri, saya ada duit sendiri, saya nak guna untuk apa selagi tak jalan yang haram tak ada masalah. Tapi pemerintah duit itu bukan duit dia. Betul. Okay? Betul. Dia kena atur elok-elok. Itu maksud teori ataupun kaedah tersebut. Kaedah yang cukup mendalam. Apa tunjang politik Islam yang membolehkan maslahah itu tercapai? Ialah kebaikan rakyat.
Okey. Contohnya, dan juga keadilan, dia mesti di-guide. Kemaslahatan itu bukan ikut hawa nafsu ataupun keinginan pemerintah semata-mata kan. Dia nak monopoli kekuasaan ke harta, dia tak. Tetapi mesti asasnya ialah memberi manfaat dan juga melaksanakan keadilan. Nabi SAW asasnya baginda SAW dia sampai ke Madinah melakukan rundingan sampai buat Sahifah Madinah itu, perlembagaan Madinah itu untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan masyarakat di dalam Madinah. Kan? Jadi begitu juga zaman berzaman, secara asasnya pentadbiran itu mesti terikat dengan kemaslahatan. Ada satu kata-kata menarik daripada seorang ulama besar di Tunisia, Imam Ibn Ashur. Dia kata, sebab tu saya sebut tadi, Amin dan saya boleh urus duit itu dengan bebas. Terpulang selagi mana tak haram. Tetapi pemerintah, dia terbatas kebebasannya, kata Imam Ibn Ashur. Bukan semakin berkuasa semakin bebas melakukan segalanya. Kalau ikut digambarkan begitulah, ataupun mungkin realiti sejarah begitu. Tapi Islam ni bagi guide. Guide Islam ni nampak idealis. Tetapi satu masa memang manusia akan rujuk sesuatu yang idealis. Sesuatu yang kita panggil mungkin idaman. Sepatutnya begitu, sepatutnya begini. Lepas tu Ustaz ada sebut juga soal tunjang tu, Ustaz ada sebut tentang syura dan kebebasan dan keadilan. Ustaz ada sebut pasal keadilan tadi. Maksud syura dan kebebasan tu bagaimana? Syura maksud setiap pemilihan pemimpin menerusi syura. Syura ini prinsip. Kaedahnya fleksibel. Boleh jadi kaedah pengundian itulah salah satu bentuk syura. Pilihan raya kan? Pengundian menerusi pilihan raya. Dahulu tak ada sistem pengundian. Kan? Dan juga syura dalam pelantikan pemimpin, syura semasa memimpin. Syura semasa memimpin juga penting. Bila mana-mana sudah dipilih, bukan maksudnya dia boleh buat satu kepala ikut satu kepala je. Okey. Jadi syura ada semak imbang antara agensi, antara institusi, kehakiman pun semua, parlimen, tempat bincang walaupun kita suka tak suka kan, itu tempat syura sebenarnya. Jadi itu prinsip. Tapi dalam masa ada kebebasan, dalam masa memelihara keadilan. Okey, soal kebebasan kita bagi simpan dulu Ustaz. Simpan lain kali. Sebab saya tahu jawapannya lebih panjang. Yes. Dan kita nak bagi ruang pada para penonton. Kod-kod di rumah nak top up kopi ke air teh, silakan sambil menonton Politik Ummah. Kita jumpa selepas ini. Baik. Terima kasih kerana setia menonton Politik Ummah. Tadi Ustaz Marwan ada sebut bahawa antara tunjangnya adalah syura dan juga keadilan. Dan kita sangkut sedikit tentang kebebasan. Kebebasannya bagaimana Ustaz? Sebab bila bercakap soal kebebasan, seringkali orang bercakap tentang freedom of speech, freedom of expression. Yes. Maka timbul pula golongan-golongan LGBTQ sebagai contoh juga mempunyai hak atas nama kebebasan. Baik. Kebebasan bagaimana yang dibincangkan, yang ditetapkan oleh politik Islam? Kalau ikut beberapa ulama, antaranya Muhammad Tahir bin Ashur, besar, beliau ulas, dan juga Muhammad Imarah, Syekh Suqaradawi, mereka bila berulas tentang pentadbiran dan juga pemerintahan Islam, siasat syariah, mereka sebut tentang kepentingan kebebasan. Bila mana kita sebut dari sudut kebebasan menurut Islam, sebahagian orang terus berwaspada, bahaya. Cakap terus bahaya kebebasan. Tak cakap lagi tentang manfaat kebebasan. Terus bahaya terus. Sedangkan dalam perlembagaan kita juga ada manfaat dia dari sudut kebebasan bergerak, kebebasan berucap, berhimpun, berpersatuan. Ini semua antara basic kebebasan yang perlu ada diberi kepada semua manusia. Kita kalau cakap tentang soal kebebasan dalam Islam, kita tak bercakap soal kebebasan untuk ikut hawa nafsu. Kan? Itu tak betul, dan juga mesti kita panggil, kita boleh dakwah, kita boleh kita panggil tegur siapa yang melakukan jenayah boleh dihukum kan. Jadi kebebasan itu bersyarat. Sebenarnya kalau dia bukan kebebasan mutlak lah. Kebebasan mutlak tidak ada. Kan mungkin sebahagian orang mengimpikan begitu, tidak ada. Kalau politik barat begitulah kot. Mungkin kita kata begitu, tapi mereka sendiri kalau ikut mereka sendiri, pendiri-pendiri dari sudut idea kebebasan mereka sendiri meletakkan syarat untuk macam mana menjatuhkan hukuman kepada sesiapa yang melakukan penyelewengan. Kebebasan juga bersyarat. Ada maksudnya dalam kalangan tapi lebih kepada fenomena sebahagian orang bila bercakap tentang kebebasan, dia tak nak cakap kebebasan untuk kita kreatif membangunkan negara, kebebasan untuk kreatif kita saling semak imbang, nasihat-menasihati kan. Untuk amar ma'ruf nahi munkar ni boleh dilaksana dalam negara yang ada kebebasan. Kan dakwah.
Jadi kebawasan ini penting. Tapi kalau sebahagian orang diambil line untuk menyebarkan, kita panggil dia punya ikut hawa nafsu sesama sejenis ke apa ke, itu masalah dia. Itu bukan dalam perbincangan kita. Dan juga kita boleh kritiklah dengan perkara ini, dan juga mereka ini bercanggahlah dengan semangat negara kita dalam soal ini. Kita bukan soal cakap kebawasan dalam aspek itu. Dan Amin lagi lah tahu dari sudut perundangan pun semua kan. Dan ada satu lagi dalam peruntukan perlembagaan kita menyebut soal kebebasan beragama. Ya. Kalau dalam politik Islam, kebebasan beragama yang bagaimana yang kita seharusnya faham menjangkaui bangsa dan kaum dalam negara kita? Baik, kalau ikut kebebasan beragama, kebebasan masyarakat bukan Islam untuk mereka mempraktikkan agama mereka, dan juga tidak dipaksa untuk peluk Islam. Okey. Kan benda tu sejak daripada zaman sahabat, zaman Nabi SAW, zaman Nabi SAW, piagam Madinah yang dikenakan tindakan Bani Qainuqa, Bani Nadir itu bila golongan Yahudi yang melakukan kesalahan. Yang tidak melakukan kesalahan masih boleh stay sehinggalah yang melakukan kesalahan tu jadi mereka dikira melanggar perjanjian. Dihukumlah. Dan itu pun dikira sebagai pengkhianatan negara kan? Pengkhianatan negara, relevan, rasional perkara ini. Dan juga pada zaman Andalus, golongan Yahudi, mereka lebih selamat berbanding setelah Andalus jatuh. Mereka juga dipaksa untuk memeluk Kristian. Ataupun mereka masa zaman Andalusia mereka bebas beragama. Inquisition kita ada masa zaman Andalusia bebas beragama. Andalusia itulah pemerintah Islam. Macam mana kata bebas beragama dan tak boleh paksa masuk Islam? Tapi ramai pula non-Muslim masuk Islam. Macam mana kita nak menyantuni dakwaan sebegitu? Baik, kalau dari sudut itu, dari sudut konteks kita panggil pentadbiran ini dari sudut konteks Malaysia, dari sudut konteks Malaysia yang majoritinya Islam. Dari sudut perlembagaannya, bila ditetapkan begitu, sudah tentu kita memelihara dari sudut golongan yang majoriti, kan? Tak ada masalah. Kalau dari sudut dari Islam pun, kalau orang tu keluar katakan senyap-senyap apa semua, dia tetap dikira keluar. Kita tidak boleh maksa pun identiti dia kan. Dia tak dikira keluar, tetapi dia sudah identiti di IC apa semua, dia tak boleh buat sewenang-wenangnya, tak boleh buka jalan. Dan juga saya rasa perkara ini orang boleh tengok dari sudut debatable, tapi kita lihat dari sudut positif. Perkara ini bermanfaatlah, bagus dari sudut menjaga kerukunan masyarakat apa semua. Ya. Kan? Dan yang masuk Islam pun bukan dipaksa, dia sendiri nak masuk Islam Ya, kan? maksudnya yes, dia Dengan sendiri rela masuk Islam. hati. Yes. Okey, saya ada sebut juga dalam buku ni tentang memetik Dr. Muhammad Mukhtar Ashanqiti. Baik. Ada ustaz buat jadual nilai-nilai fasa pembentukan dan juga nilai-nilai fasa pentadbiran. Banyak di sini, tapi ringkasnya apa maksud dia? Fasa pembentukan pemerintahan dan juga pentadbiran, juga fasa semasa kan? Okey. Fasa sebelum, contohnya pelantikan pemimpin, itu fasa sebelum. Oh. Kena ada syura, kena ada Itu fasa fasa sebelum. pembentukan sebelum. Okey. Pembentukan, kena ada kelayakan siapa yang nak jadi pemimpin. Tapi fasa selepas kena ada pelaksanaan. Okey, kena ada syura juga fasa selepas. Sebab musyawarah apa semua, dewan ke, sidang parlimen ke apa ke. Jadi fasa sebelum juga Islam ini melihat dia sudut nilai dan juga prinsip-prinsip kemaslahatan itu sebelum dan juga semasa. Sebelum dan juga semasa. Malah kalau nak lucukkan jawatan, seorang pun ada tertib yang perlu dipelihara. Bukan main bom juga. Bukan main bom sebab itu. Apa ini sensitif juga. Kita nak beritahu dari sudut ada adab dan akhlaknya. Ada prosedur dia lah. Kan, hak untuk pihak yang mahu yang ditohmah tu bersuara kan. Ya. Kan? Diwakili dan sebagainya. Dan sebagainya. Okey. Ada tak di sana model politik Islam, negara yang mengamalkan model politik Islam yang paling ideal lah pada zaman sekarang? Jangan jawab lagi. Okey. Sebaik jangan jawab lagi. Kita rehat seketika. Jumpa selepas ini dalam Politik Ummah. Sebentar tadi saya meninggalkan anda dengan persoalan pada Ustaz Marwan. Adakah Islam menetapkan model pemerintahan yang ideal dalam politik Islam? Ustaz, ada tak di sana fixed model ataupun template lah kan yang boleh kita contohi di dalam kita merealisasikan
pemerintahan politik Islam pada hari ini? Baik. Jadi bila kita cakap dari awal tentang kemaslahatan, tentang prinsip dan juga nilai Islam, soal keadilan, syura apa semua tu. So model ni menarik Islam. Islam meninggalkan kepada umat Islam mencari model yang sesuai dengan zaman dan juga tempat mereka. Okey. Okey. Tidak ada satu fixed model. Tidak ada satu fixed model. Dalam erti kata model ni kita sebut contohnya kena ada wizarah itu, wizarah ini, kementerian itu, kementerian ini, kena Bagi ada jawatan itu, jawatan ini. tak faham wizarah tu kementerian. Kementerian apa semua kan. Kena ada bentuk itu, bentuk ini. Kalau kita buat begitu dan juga ini antara ciri kehebatan Islam sebab Islam tidak menetapkan dari awal lagi. Dan juga ini antara yang kita sebut inilah perbahasan fikih. Bahasa fikih yang anjal. Berbalik pada episod pertama tadi. Kalaulah akidah memang kena fix, kalau tak ikut habislah iman kau. Contoh. Jadi dari sudut itu kita panggil dalam Islam tidak ada model yang khusus spesifik ikut itu je. Jadi disebabkan itu dari sudut zaman kontemporari banyak ulama cukup ramai berpuluh-puluh malah beratus-ratus mereka tidak ada masalah pun dengan model nation state negara moden selepas penjajah kita panggil model demokrasi tak ada masalah. Dengan konteks lokal kita ada konteks kita. Ya kena bersifat waqi'i lah. Bersifat realistik yes. Waqi'i ciri-ciri iklabiah ni. Ya pernah ingat lagi kan iklabiah murunah wa thabit. Jadi bersifat realistik. Dalam konteks Malaysia sendiri kita raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Kan? Kita ada konteks kita tak sama dengan negara jiran kita. Jiran kita Singapura ke ataupun jiran kita Indonesia tak sama. Lain. Demokrasi itu sendiri ada konteks ikut negara-negara. US lain. Jadi kita nak itu pembahasan lain kali lah. Cuma saya nak bagi tahu model ni antara menariknya dalam Islam dia tak tetapkan, tak fixkan. Bila tak fixkan kita ada ruang kreativiti. Dari awal lagi Saidina Umar sudah meminjam beberapa experience macam saya sebut sejak episod 1, experience daripada pentadbiran Parsi bila mana bermanfaat. Kan? Dari awal lagi Nabi SAW sudah menerima idea Khandak dalam strategi perang Khandak. Buat parit kan. Parit apa semua. Ikutkan Nabi tak pernah fix pun kaedah perang. Kaedah perang. Jadi kaedah pentadbiran tapi bila tak fix bukan biar macam tu je. Kena buat sesuatu. Ada prinsip yang guide. Ada kita panggil rujuk kepada prinsip-prinsip syariah, kemaslahatan tadi kita sebut. Dia tak boleh sembarangan. Kita ambil kita panggil dictatorship ke tak boleh. Mesti menjaga basic rights, hak-hak basic dan juga kebebasan asas yang masyarakat syura tadi kan yang kita sebut sebentar tadi. Pelantikan pemimpin mesti masyarakat secara umumnya diterima dengan cara-cara relevan lah. Dulu tak ada sistem pengundian. Hari ini ada pilihan raya. Dan Ustaz sebut tadi Omar diterima kerana apa? Masyarakat Quraisy khususnya menerima Omar secara umum. Sudah terima. Jadi recommendation daripada Saidina Abu Bakar itu tidak ada masalah. Walaupun nampak macam katanya diktator. Nomination kan? Nomination. Tapi sebenarnya masyarakat awam dah okey. Kalau tidak, problem dah. Menentang sebab lah. Masyarakat Quraisy dan para sahabat Nabi mereka berpegang dengan prinsip. Mereka tegas dengan prinsip. Jadi mereka memang Saidina Umar tu antara calon daripada pemilihan. Awal lagi sebenarnya. Nama dia pernah ditimbulkan. Jadi credibility beliau dari awal yang diterima tidak ada masalah. Jadi bila model tu tak ada, kita balik pada topik ini, menyebabkan kita boleh ada institusi itu, institusi ini yang satu masa lalu mungkin tidak ada. Kan? Dan juga kita boleh ada sistem kita panggil ada kerajaan pembangkang. Dahulu mungkin tidak ada. Kan? Untuk check and balance. Untuk check and balance. Ustaz sebut pasal zaman Omar kan. Omar banyak melakukan reformasi dalam pentadbiran. Betul. Kenapa Omar buat banyak reformasi dalam pentadbiran 12 tahun pemerintahan? Abu Bakar tak buat seperti mana apa yang dibuat oleh Saidina Omar. Adakah dia terkait dengan masalah juga? Baik. Saidina Abu Bakar dia pemimpin pertama selepas Nabi SAW meninggal. Menjadi kebiasaan mana-mana masyarakat yang ada tokoh agama yang besar, bila pemimpin utama meninggal, kucak-kacir. Ya, chaos. Tapi Islam alhamdulillah terpelihara. Dan juga tetapi ada juga kucak-kacir beberapa tempat. Ada gerakan yang murtad dan juga sebagainya. Jadi Saidina Abu Bakar cukup perform menangani dengan sokongan para sahabat yang lain terutama Saidina Umar, Uthman, Ali apa semua.
Jadi melakukan menjaga kestabilan lebih utamakan. Dalam masa yang sama bahawa polisi dilaksanakan. Ya, ya, Okey. ya. Saidina Umar ke pemerintahan lebih stabil. 12 tahun yang stabil, macam-macam boleh buat. Ya. Beliau menjadi rujukanlah dari sudut ijtihad politik. Dan stabil itu adalah kerana contribution Abu Bakar. Berkesinambungan. Ya. Berkesinambungan dan juga banyaklah islah yang beliau lakukan, dasar-dasar ketegasan. Saya ada satu buku tentang Saidina Umar. Tulisan tokoh besar Mesir, Abbas Mahmud Aqad, tentang riwayat hidup Saidina Umar. Wow. Diterjemahkan beberapa tahun lepas. Oh, ada? Ada. Kebijaksanaan Umar kita bagi judul. So kita kena buat musim lagi 20 Itu lain kelas. Cuma saya nak bagi tahu memang banyak yang study tentang dasar pemerintahan dan juga pentadbiran kecerdasan politik Saidina Umar. Masya Allah. Baik Ustaz Marwan, kalau ikut masa tak cukup. Tak ada masalah. Tapi sebab member sana dah gini, Kita walak ya. kita walak je. Kita akan berhenti dulu untuk episod ini. Sebab nanti episod akan datang, kita akan fokus pula bila selesai maslahah, kita pergi soal maqasid di dalam politik Islam. Boleh insya-Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Dan pada para penonton, episod ini kita belajar bahawa politik Islam dia mementingkan maslahah yang menjangkaui kaum, agama dan bangsa. Yang penting adalah pelaksanaannya ikut syura dan menjaga kebebasan dan kemuncaknya adalah keadilan. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi dalam Politik Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita beres. Okey. Okey? Tak cukup masa tu okey ya.